Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel, Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ini Pak Haji ada melihat sidang akhbar yang dibuat oleh peguam kita ni Rafiq dan juga mangsa kekejaman rejim di BKL, yang ini Abang Belon. Jadi apa yang Pak Haji lihat, Pak Haji dengar satu persatu kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Abang Belon tu, itu adalah satu kenyataan yang boleh diibaratkan kenyataan berani mati, kan? Sebab apa sekarang ni Abang Belon dah muncul, dah muncul di media sosial, telah memberikan kenyataan kepada orang ramai apa yang berlaku dan apa yang sudah berlaku. Dan juga kenyataan daripada pihak doktor juga ada mengatakan bahawa Abang Belon ni berkemungkinan risiko untuk kena paralyze amat tinggi. Jadi sekarang ni Pak Haji cuma nak tanya kepada rejim di BKL yang Samseng tu, bila lagi kamu nak buat kenyataan di dalam media sosial ataupun membuat satu sidang akhbar seperti mana yang kita dengar dulu kenyataan-kenyataan daripada pihak di BKL yang mengatakan bahawa di BKL ataupun penguatkuasa telah memberikan amaran sebanyak 3 kali kepada Abang Belon. Tapi apa yang Pak Haji dengar, Pak Haji based on kenyataan yang dibuat oleh Abang Belon, ini Pak Haji tak ada tokok tambah. Apa yang dikatakan oleh Abang Belon dalam media sosial, dalam sidang akhbar beliau sebentar tadi, telah mengatakan bahawa beliau tidak dapat apa-apa arahan. Beliau cuma nak balik, beliau bawa Belon, kemudian ditahan oleh penguatkuasa yang berpakaian biasa dan dia pun tak kenalkan dia pihak berkuasa. Itu yang dinyatakan oleh Abang Belon. Tapi kita dengar dulu bahawa dia telah bagi arahan sebanyak 3 kali. Abang Belon ni berdegil tetap niaga di kawasan yang tidak dibenarkan kerana tidak mempunyai permit. Jadi itu sebab Pak Haji kata ini adalah satu kenyataan berani mati. Jadi sekarang ni kita nak tengok pula Samseng di BKL berani mati ke tak berani mati buat satu kenyataan. Buatlah sidang akhbar. Pak Haji nak dengar pula apa kenyataan mereka. Kan? Kalau setakat di BKL keluarkan, kita sedang ambil tindakan dalaman, kita telah menggantung kerja, itu kita tak nak dengar. Kita nak dengar apa yang berlaku. Kita nak tahu apa yang berlaku. Kan? Kalau berani kita buatlah. Kalau dulu macam apa tu Papa Non dengan Saiful, Saiful berani buat sumpah laknat depan Kaabah lagi, kan? Papa Non tak berani. Jadi kalau berani kita sama-sama lah tengok Samseng di BKL tu berani ke buat sumpah laknat. Kalau betul dia tidak bersalah, kalau betul apa yang dikatakan oleh beliau tu dia telah memberi kita 3 kali warning, kan? Tapi Pak Haji dengar daripada kenyataan Abang Belon bahawa sesungguhnya dia datang pakai preman, dia terus nak rampas Belon. Itu. Jadi selain daripada tu, Pak Haji juga minta kepada pihak berkuasa yang mengambil kes ni, sebab Pak Haji dah cakap daripada semalam, Pak Haji tak merunding jari kepada sesiapa. Cuma Pak Haji minta kepada pihak berkuasa supaya adil menjalankan siasatan. Jangan pro mana-mana, walaupun orang tu pejabat awam, walau orang tu ada pangkat dalam kerajaan, yang seorang ni miskin, yang seorang ni ada rekod, yang seorang ni tidak ada nama, tapi dalam pandangan Allah Ta'ala, kita kena ingat manusia ni Allah jadikan dia semuanya sama, tidak ada beza. Okay? Jadi tu yang Pak Haji minta kepada pihak berkuasa supaya adil menjalankan tugas. Okay, selain daripada tu juga sahabat, Pak Haji dengar ada satu kenyataan yang terbaru daripada hero Melaya kita, hero lalat kita, yang mengatakan beliau akan teruskan untuk mempertahankan, memperjuangkan nasib Abang Belon. Tapi malangnya Pak Haji tak nampak pun waktu sidang akhbar tadi Abang lalat kita,
Aero Melaya kita. Bukan Pak Haji nak mengata, bukan Pak Haji nak merunding jari kepada Hero Melaya kita ni cakap tak super bikin, tidak. Tapi dari segi semangat yang dikatakan oleh Aero Melaya kita dalam dia punya baru-baru ni punya media sosial, dia macam bersemangat. Cuma Pak Haji keliru. Sekarang ni siapa yang nak provide lawyer ni? Sebab Pak Haji tengok Rafiq bekerja-kerja menjadi lawyer kepada Abang Belon. Tak tahu lagi lah dah dilantik atau belum, wallahualam. Tapi sekurang-kurangnya Pak Haji nampak Rafiq yang banyak membela dan membantu Abang Belon. Kalau kita dengar Hero Melaya kata tu hari dia nak tolong habis-habisan, tapi tak nampak pula Hero Melaya datang membantu Abang Belon untuk membuat report, membuat aduan kepada polis tentang kes tersebut. Dan tak nampak pula dalam sidang media tadi Hero Melaya kita ada. Tak tahulah, mungkin Hero Melaya masih berhari raya lagi kot. Cuma persoalan kat sini yang rakyat kena faham, yang sahabat-sahabat kena faham, sebab Hero Melaya kita kata dia akan buat all out habis-habisan untuk membantu dan membela nasib Abang Belon. Dia akan provide peguam. Tapi sekarang ni kita dah tengok macam seolah-olah macam Rafiq yang dilantik sebagai peguam. Jadi kita tak nak nanti end of the day alasan kepada Hero Melaya kita, oh kita nak provide lawyer, kita nak bantu tapi ada orang lain bantu. Sebenarnya alasan macam gitu rakyat tak nak dengar. Rakyat nak dengar kita ketepikan soal politik. Kalau nak bantu, bantu sama-sama. Pakat dengan Rafiq. Pakat, okey Rafiq, kau jadi lawyer, aku bayar kos kau berapa. Lepas tu, okey berapa kos perubatan, okey kita sama-sama fight. Membantu. Itu yang Pak Haji nak dengar. Kalau alasan kita nak provide lawyer tapi dia dah ambil lawyer lain, itu biasalah. Sebab apa kerajaan sekarang ni, pemimpin-pemimpin kerajaan sekarang ni dia pandai spin. Macam ada satu orang tu lah, mula-mula kata tolong buktikan ada ke jentera yang tertimbuk yang berada di situ. Bila dah dapat jentera pengaut tu dah terbenam dekat dalam tapak tu, lain pula dia cakap kan. Jadi kita tak nak macam tu sahabat-sahabat. Sebab kita kena hati-hati. Sebab pemimpin-pemimpin dalam Madanon ni, terutama Timbalan Perdana Menteri, jangan kata pengundi, jangan kata rakyat, Tuhan pun dia tipu. Wabillahi wallahi wa taqallahi kan. No DAP, no Anwar kan. Akhirnya cium mulut kan. Jadi ini yang kita kena berhati-hati, kita kena jaga-jaga. Jadi walau bagaimanapun kita puji kepada Abang Belon kerana berani mengeluarkan kenyataan, statement dia di media sosial dengan keadaan yang tenang, seperti mana yang dikatakan oleh peguam bela Rafiq, kena cakap cara jujur, dan apa yang dinyatakan oleh Abang Belon, Pak Haji yakin dan Pak Haji percaya itu adalah jawapan ataupun keterangan ataupun kenyataan yang jujur daripada Abang Belon. Itu sajalah perkongsian pada Pak Haji pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.